Lembu, raja ternakan yang memberi kita susu, daging dan tenaga kerja sejak ribuan tahun lalu. Tapi di sebalik saiznya yang besar dan tenang, lembu sebenarnya penuh dengan fakta mengejutkan. Fakta pertama, lembu mempunyai ingatan yang sangat kuat dan emosi yang mendalam. Mereka boleh mengingati tempat, wajah manusia, dan peristiwa tertentu. Kajian juga menunjukkan bahawa lembu boleh membentuk ikatan persahabatan, dan mereka akan berasa tertekan jika dipisahkan daripada rakan baik mereka. Fakta kedua, lembu mampu berkomunikasi menggunakan lebih daripada 300 jenis bunyi berbeza. Mereka akan mengeluarkan bunyi khusus apabila lapar, cemas, mencari anak, atau berasa selesa. Setiap bunyi mempunyai makna tersendiri dalam bahasa lembu. Fakta ketiga, sistem pencernaan lembu luar biasa kompleks. Mereka mempunyai 4 ruang perut, rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Ini membolehkan mereka mencerna rumput dan tumbuhan berserat tinggi secara efisien, satu kebolehan yang tidak dimiliki oleh banyak haiwan lain. Fakta keempat, lembu juga boleh membaca emosi manusia. Kajian mendapati bahawa lembu dapat mengenal ekspresi wajah manusia dan memberi tindak balas yang berbeza jika mereka nampak wajah marah berbanding wajah senyum. Jadi kalau nak dekat dengan lembu, senyumlah dulu. Dan kelima, lembu mampu berjalan sejauh kilometer setiap hari dan boleh mengingati laluan ke lokasi tertentu, seperti tempat makan atau kandang. Sebab itulah, dalam budaya lama, lembu dijadikan panduan arah atau sebagai kenderaan penting dalam perdagangan dan pertanian. Lembu bukan sekadar haiwan ladang, mereka adalah makhluk sosial, bijak, dan menyumbang banyak kepada kehidupan manusia sejak zaman dahulu.